Datuk Dr. Hajah Sarimah Ahmad atau lebih dikenali dengan nama Sarimah Ahmad ialah salah seorang seniwati paling berpengaruh dalam sejarah perfilman Melayu. Sarimah dilahirkan pada 28 April 1942 di Pulau Rusa, Pekan Pahang dan dibesarkan dalam keluarga yang mempunyai asas agama dan disiplin yang kuat di bawah jagaan ayahnya Haji Ahmad bin Haji Aris dan ibunya Haji Habibah binti Lingga. Sejak kecil, Sarimah sudah menunjukkan minat terhadap dunia persembahan dan rasa ingin tahunya terhadap seni membuatkan dia semakin dekat dengan pentas dan dunia hiburan. Bakatnya yang semula jadi serta keberaniannya mencuba perkara baharu membuka jalan untuknya melangkah lebih jauh dalam lapangan seni lakon. Kerjaya seni Sarimah bermula sekitar tahun 1961 iaitu pada zaman keemasan filem Melayu. Dari detik pertama dia muncul di layar perak, bakatnya segera disedari kerana sifatnya yang cukup profesional, komited dan berbakat besar. Dia menerima gaji bulanan sekitar RM100 lebih sebagai pelakon tetap, manakala bayaran bagi satu filem hanyalah sekitar RM200 lebih sepanjang hampir 5 dekad, iaitu sehingga sekitar tahun 2010 Sarimah kekal aktif sebagai pelakon yang disanjung ramai. Dalam tempoh yang panjang ini, dia membintangi pelbagai filem yang kini dianggap legenda dalam sejarah perfilman negara. Antara karya paling ikonik lakonannya ialah Alibaba Bujang Lapuk, di mana dia memegang watak Margina, serta filem-filem hebat lain seperti Ibu Mertuaku, Madu 3, Tiga Abdul, Kancan Tirana, Dr. Rushdie, Gelora dan banyak lagi. Keupayaannya menjiwai watak menjadikan setiap penampilannya meninggalkan kesan mendalam kepada penonton. Tidak hanya menjadi pelakon, Sarimah turut menceburi dunia penerbitan dengan menubuhkan Sarimah Film Productions yang membuktikan keberaniannya sebagai wanita yang memecah tradisi dan mengukir kedudukan sendiri dalam dunia produksi filem. Di usia emas, Sarimah berdepan pelbagai cabaran kesihatan, antaranya kanser hidung dan kanser usus tahap 3 serta komplikasi diabetes yang pernah membuatkan dia dirawat di ICU. Namun begitu, dia tetap menunjukkan ketabahan luar biasa dan kekuatan dalaman yang mengagumkan. Sarimah akhirnya pulih dan disahkan bebas daripada kanser tersebut. Walaupun semakin jarang muncul di khalayak, dia masih mengikuti perkembangan dunia seni dan terus disayangi peminat dan rakan industri. Sepanjang kerjayanya, Sarimah menerima berbagai pengiktirafan termasuk anugerah dalam Festival Filem Malaysia, satu penghargaan yang mengiktiraf kerja keras dan sumbangannya kepada industri seni tanah air. Selain kejayaannya di layar perak, Sarimah juga disanjung kerana pencapaiannya di luar bidang lakonan. Sarimah menerima darjah kebesaran negeri Pahang yang membawa gelaran Datuk. Gelaran Hajah pula membawa makna bahawa dia telah menyempurnakan ibadah haji, manakala gelaran doktor yang sering disandarkan pada namanya bukanlah gelaran akademik tetapi datang daripada pengiktirafan kehormat yang diterima dalam beberapa profil, menjadikan namanya sering disebut sebagai Datuk Dr. Hajah Sarimah Ahmad dalam pelbagai acara dan penulisan. Dalam kehidupan peribadinya, Sarimah melalui beberapa episod rumah tangga. Dia pernah berkahwin dengan beberapa tokoh, antaranya Datuk Zulkifli Ahmad, Datuk Dr. Nordin Selat, Datuk Paduka Pengiran Haji Hidup Hashim dan Yusof Majid. Walaupun hubungan-hubungan ini tidak semuanya bertahan, ia tetap menjadi sebahagian daripada perjalanan hidupnya. Daripada perkahwinan ini, dia dikurniakan 6 orang anak yang menjadi sumber kekuatan dalam hidupnya, dan salah seorang mereka adalah Muhammad Jamil Zulkifli atau lebih dikenali sebagai M. Jamil, merupakan seorang pelakon, pengarah, penulis skrip dan penerbit. Dia juga mempunyai beberapa cucu dan salah seorang yang paling dikenali ialah Sadiq Jamil, pelakon muda yang mula menapak dalam dunia seni. Walaupun Sarimah sendiri pernah menyuarakan bahawa dia bimbang dengan cabaran dunia hiburan hari ini. Salah satu detik penting dalam hidupnya terjadi pada tahun 2025 apabila dia akhirnya berjaya mendapatkan semula 4 pita asal filem terbitannya bersama arwah suami Yusof Majid, iaitu Dia Ibuku, Jejak Bertapak, Kabus Tengah Hari dan Detik 12 Malam. Pita-pita berharga ini tidak berada dalam simpanannya selama lebih 37 tahun dan usaha panjangnya akhirnya berhasil selepas bantuan daripada pihak kerajaan termasuk Finas dan Kementerian Komunikasi. Pita asal 4 filem yang dianggap amat bermakna telah diambil oleh seorang penerbit dan usahawan terkenal bergelar Datuk pada hari kematian suaminya pada tahun 1988. Sarimah terpaksa menyerahkan salinan asal pita tersebut sebagai bayaran hutang suaminya dan penerbit berkenaan berjanji akan memulangkannya semula selepas hutang diselesaikan. Peristiwa itu mencetuskan momen penuh emosi buat Sarimah kerana karya-karya tersebut bukan sekadar filem tetapi sebahagian daripada sejarah hidupnya. Dia juga melahirkan rasa syukur yang mendalam dan menyatakan hasrat untuk bertemu Perdana Menteri sebagai tanda penghargaan.
Sejak sekian lama, ada satu kisah yang kerap diceritakan dalam kalangan peminat dan komuniti maya, iaitu bahawa Sarimah pernah diganggu ketika tinggal di rumah lama P. Ramlee di Boon Teck Road. Menurut catatan di media sosial, kejadian seram itu dikatakan berlaku sekitar tahun 1961 ketika Sarimah dan suaminya Zulkifli tinggal di rumah tersebut. Menurut Sarimah kepada wartawan majalah, insiden itu berlaku pada siang hari ketika hujan lebat. Tiba-tiba tanpa sebab yang jelas, dia diserang perasaan marah dan benci terhadap sesiapa sahaja yang dilihatnya. Dalam keadaan tidak sedar, dia menghalau suaminya keluar dari rumah itu. Sesaat selepas itu, Sarimah terlihat satu lembaga perempuan berwajah sangat cantik dengan rambut panjang yang bergerak ke arahnya sambil tersenyum dan melintukkan jari-jarinya seperti seorang penari. Lembaga itu semakin mendekat sehinggalah Sarimah tiba-tiba pengsan. Apabila Zulkifli masuk semula, dia mendapati isterinya terbaring tidak sedarkan diri. Insiden menyeramkan berlaku sekali lagi pada waktu malam kira-kira jam 10 ketika mereka sedang berbual. Kedengaran ketukan pintu yang sangat kuat, tetapi setiap kali Zulkifli membuka pintu, tiada sesiapa di luar. Sewaktu dia berpaling untuk masuk semula, dia terkejut besar mendapati Sarimah sekali lagi tidak sedarkan diri di lantai. Kejadian itu cukup menakutkan mereka dan keesokan harinya mereka berpindah serta-merta. Apabila diceritakan kepada P. Ramlee, seniman itu hanya tersengih dan berkata, "Abang pun dah puas kena, sebab tu abang cepat-cepat pindah." Kisah ini menjadi salah satu cerita pelik dalam hidup Sarimah yang menambahkan lagi aura dan misteri di sebalik figura seni ini. Hari ini, nama Sarimah Ahmad terus dikenang sebagai lambang kecemerlangan, ketabahan dan dedikasi dalam dunia seni. Perjalanan hidupnya yang penuh jatuh bangun, kejayaan, penghargaan dan perjuangan menjadikannya bukan sahaja ikon hiburan tetapi juga teladan bagi generasi masa kini. Sarimah ialah bukti bahawa kasih terhadap seni dan keteguhan hati boleh memahat nama seseorang dalam sejarah bangsa untuk selama-lamanya. Sekian.